Ladies and gentlemen, welcome to まででわかったよねずっとここにいるよ君の心折れるように雨が来る前に備えて欲しいもの全部あげるよどこへ行っても見つからない戦の支度してくれる人釣り合わなくても許すよそういう風にできてるんだGuys, kita dah check out from Kyoto and now kita nak pergi Osaka. Our last checkpoint. Ayuhu. Ni semua bag kita. Oh. Oh, sekarang pukul 10 10.30 sebab Airbnb ni kena check out pukul 11. And then hari ni kita punya itinerary just 2-3 tempat and yang simple saja. So kita tak perlu rushing. So let's go. Wow. Try. Try naik dulu. Try Syamil. Wow. Allah. Oh, kita kena tekan tu. Tekan dan jangan lepas. Selamat. Okay. Bye. Bye. Check out. Kereta mereka sudah sampai. Mereka mereka tak boleh kalahkan kita. Mana kita dapat kereta apa? Mana BM kan? Kita dapat dumbling. Kita lagi, kita punya lagi hebat tu. Kereta kita lagi hebat. Oh, tu dia. Bye. Naiklah kereta tu. Harap-harap lagi situ muat lah. Dia orang ni memang bagus lah. Siap tolong angkat lagi. Walaupun dia pakai ni, dia bagi kita orang tak lagi dalam bro. Hebat tu. Kaki peluas. Super premium. Kita nak ambil special rapid. Kita ambil special rapid yang ada 3 line tu. This one yang ni. Sama. This one local. So kita kena tunggu special rapid. Sebenarnya korang tengok colour. Ni colour biru kan. Lepas tu warna biru. Yang ni Kintetsu warna oren. Kintetsu warna oren. Tengok simbol atas tu 3 segi dengan anak panah. Anak panah. Kita nak beli tiket Midosuji Line English. Purchase ticket ice cash. Kena tengok N kanan M B bukan ni. Okay guys, bising. Kita daripada JR. So now kita nak transfer pergi ke subway station. Kita nak pergi ke number apa ni? Kita nak pergi ke number. So let's go. Kita beli Midosuji Line pergi ke number station Osaka. Dah. This time, ya Allah, tak sejuk pun 10 Celsius. And this time our hotel around number ataupun Nippon Bashi. So senang sikit. Kita orang dah tak duduk dekat Shinimamiya dah. Sebab Shinimamiya macam aku tak apa suka sangat area situ. So kita duduk sini. Orang Malaysia lah guys. Orang Malaysia dekat situ. Orang Malaysia buat apa tu? Mesti nak makan wagyu. Orang Malaysia berbulu-bulu di situ. Malaysia. And ada Uber. Tu kaminya belakang. Hormat sikit nah. Kita punya Uber. So ni kita orang naik buat kat dalam. Yo. Luas. Kereta ni lebih besar daripada kereta BM tu. Luas betul kereta yang jenis sliding door taxi ni.
Kau tengok luggage kita orang 24 inch 3 and also 20 inch 1 boleh muat dalam kereta macam ni. Selesa gila. And kaki pun luas. Alright. Kita tang bawa ni riak. Kaki pun luas. Aduh, dia orang dapat Alphard. Kita dah nak sampai our Airbnb tu. Kereta tim A, ni kereta tim B. Kita terpaksa bahagi 2 kereta sebab kita orang ramai. So dah sampai dah. Okay, kita dah sampai. Tada! Okay, masuk dulu kak. Awak masuk dulu. Ni our guest house. Okay. Lepas tu masuk. Wow, super small. Ni tempat letak kasut. Lepas tu sini ada tempat masak lah. Lah. Lepas tu sini ada meja apa semua. Lepas tu ada ni. Tapi comel. Lepas tu kat sini ada apa? Oh, boleh gosok gigi. Lepas tu sini ada tandas. Oh, beautiful. Lepas tu sini sekejap. Sini ada semua tu. Lepas tu ada first bilik. Wah, cantiknya first bilik. Oh, tapi macam luas lah. Lepas tu jalan kat lorong ni. Ada second bilik. Tu dalam tu tandas. Maknanya dengan hampa dia pecah dua. Allah. Lepas tu this is our room. Wah, yepu ya. Allah tinggi. Wah, yepu dah. Ada 3 bilik, 2 toilet. Allah, selesanya. Ya Allah, sudah nangis. Boleh lah. Depan Totori kan. Wah, ni bilik yang kedua ni tadi ada akses dengan shower. Silap tadi kita tak buka pintu sini. Sini ada bidet. Kita kat sini. Oh tak lah, ni ada bidet dengan washing machine. Manjang. Lepas tu mana kita punya ni? Ni. Mana? Ni bilik kita. Oh. Jantan kita. Oh, faham? Jantan kami. Apa balik sini? Duduk sini ke? Bertiga? Nak kami tambah sekali. Hampa pecah 2. Mama kat sini. 29 tapi kita dah boleh check in our Airbnb this one. Ni 2 ketul ni tak tahu sesat ke mana entah. Tahu suruh bagi bilik kami yang baik. Tengok. So sekarang kita nak solat dulu. Alang-alang macam ni kenapa kita masih ada uduk A. Lepas tu after this kita nak pergi Denden Town and then kita nak pergi Halal Osaka Pangga. By the way, Halal Osaka Pangga kita orang dah book sebulan awal. Sebab previous time kita orang tak dapat slot sebab penuh, fully book. So this time kita book sebulan awal. Faham tak? Malam-malam kita nak pergi Dotonbori. Begitu. So kita bawa kuaci. Kita ada peneram. Ubed yang tepi ni. Buka luggage. Wow. Tengoklah luggage dia apa tu. Penuh. Kita ada Nescafe. Bukan. Ni Zeus. Nescafe. Kita ada biskut. Hapseng. Kita nak bawa balik Malaysia lah ya. Kita kena perhabis sebab luggage makanan tu untuk souvenir. Kita ada kuaci. Lexus. Kuaci. Kita ada. Mana koce? Tunjukkan kocimu. Kita ada nabat. Nabate. Oh, sedap ni. Koci pun tak besar. Kami besar ni. Member dah dapat guys. Member dah dapat. Mendapat pun tak tahu lah benda ni. Ni mati-mati kepo ni nak tahu. Oh. Mana kepala dia? Oh, hari sibuk. Video. Oh, nak balik siang. Oh, kepala mana? Oh, wow. Kodok aku dah habis lah, tunggu baju. Katanya daripada 7,000 yen jadi 2,007 je kan? Beli kat sini. Kena maja pun. Oh. Ya, nanti dia jadi menanggal. Ya, nanti dia jadi menanggal. Hang ni memang boleh diam. Ya, nanti jadi menanggal. Kau kedengki. Kau je, bapak bosan. Jom, bapak bosan. Memang busuk perangai. Apa yang jiwa kedengki sangat tu?
Guys, ni Kuroma Market. Rumah kita depan tu je tadi. Wah, apa heaven. Salmon. Yang ni lah jus oren. Yang ni lah jus oren. Tahu tak, semua kalau main Jepun dia pakai buat orange juice ni. Dia macam press. Yes, kita ada. Finally someone willing try. Lepas tu dia tengah buat juicing. Adik nak beli. Wow. Tak sangka sedekat ini ke rumah kita. Oh my goodness. 1%. Ni kalau macam wih, sedap. Boleh ambil. Wow. Straw pun dalam ni, babe. Nak beli kat sana? Jom lu, kita try. Kita sambil sendiri test. Sejuk ada. Sejuk ada ais. Sedap. Jom kita kena cepat. Nak rasa sikit? Nak singgah sebab Sedap weh. Masam rasa pure. Jackie. Malah kita murah. Takkan dia nak bawa buah tu pergi sampai ke Dr. Bori. Dia tengok. Makcik-makcik dah terhasut. Oh my goodness. Tapi dah Bestnya jalan kali ni. Kita orang hari tu datang Osaka. Aku tak enjoy sangat. Allah, pedih. Sebab our Airbnb tak best. Tapi this time kita ambil Airbnb dekat Nambah. Macam seronok. Tengok ni. Diorang ni pergi cash out duit sekejap. Sebab trip kita kali ni, kita orang tak ada cash yang banyak. Sebab kita letak semua dalam Wise. And we decided untuk nak cash out saja. Sebab hari tu yen kan tengah murah. Jadinya lebih senang kalau korang buat macam tu. Sebab dapat murah. Time kita orang pergi Japan, rate 3.8. Second time 3.4. And right now adalah 2.5. So murah sangat-sangat. Kita orang jumpa alatan apa? Ni pinggan mangkuk pula dah. Seronok lah kita punya ni kali ni. Hari tu hari tu datang Osaka macam tak best sangat duduk belah sini Mami yang. This one macam best. semua ada lah access. Dekat sini banyak kawasan yakiniku. This one street, tapi I'm not sure street apa ni. Tapi yang for sure this is not Shinsaibashi. And also tak tahu Tenjinbashi ya. Tak pasti. Tapi dia macam street-street yang macam ni. Macam Boss Street kot. Halal Kobe beef. Wah. RM19,000 tu. Kita tembus dekat Dotonbori. Wow. Ni banyak Kobe beef. Wah, kita akan menghabiskan semua duit-duit kita dekat sini. Betul tak Kak Ngah? Dah habis dah. Member dah tahan diri lama dah weh. Kita orang tak bagi dia shopping. Tunggu hari terakhir. Weh, ni macam best. Ni kedai apa? Weh, cantik je. Apa tu? Tak ke? Kita bilang kat sini. Oh ya. Ya. Weh, beg ni pun banyak. Kita orang dah book halal panggang. So kita kena cepat. Nanti orang lain ambil. Ya. Sebab kita tak boleh masuk. Wah. Macam-macam karakter ada. Ketam-ketam ni. Finally kita jumpa ketam-ketam gerak ni. Hari tu kita tak jumpa ketam-ketam gerak. Banyaknya benda best-best. Wah. Ni apa pula? Ketam-ketam gerak. Wow, very AI. Ni yang muka buruk ni. Wah. Yang apa, dia orang punya macam entahlah, tapi aku tak minat sangat benda ni. Macam sekat suten kaku tu. Takoyaki ya. Octopus. Wah. Wow, apa tu? Kita nak tengok. It is impossible.
inside Bashi. Oh, it's no joke. Guys, ada Nisco Tiger. Wah, ramai gila. Wah. Kita dah jumpa dah Osaka Pangga. Ya. Ni pun halal juga. Oh, yang ni lah ada orang kata kalau tak dapat Osaka Pangga makan sebelah dia. Oh, faham? Dapat Osaka Pangga. Kita book sebulan awal tau. Ingat main-main ke? This is not joke. Guys, kita dah booking so kosong. Kita dapat makan. Finally. Kita dah dapat makan wagyu. So ni menu-menu dia yang korang boleh makan. Yang aku tengok ni yang 13,000 tu. Oh dia. So ya. Yang je kau weh. Ada lagi tak? Salad dia. Ini kata letak sana. Ada. How do you like medium rare? Very good. It's so soft. Soft. Ganggu. Kita dah Dia ada tak ni? Dia bagi. Ni dapat. Sos. Sedapnya. Yang di mulut. Air mulut. Dia macam Yang kedua kita punya. No, Maida. Is this? Ada. Lembut. Sedap gila guys, lembut cair dalam mulut. Ini yang premium. balik makan daging sampai nasi tak makan. Mahal tu cair terus dalam mulut tu. Like literally very cair. キスは多分このフレーバーがした苦くて切 Kasut yang viral tu kan? Even tu dah dapat dah. Sekejap. Ketat sikit. Ketat sikit. Dia cukup-cukupkan. Ni saya apa? XL. L. L. Tapi ni kan berlipat kan ni. Bukan. XL. Macam syok ah. Kalau pakai balik. Wih, ni harga dia 2990. Ni ku, okay? Cantik. Dah lah ada warna kuning. Tu kuning. Soft yellow and black. 2490. Mana? Lawa. Cuma dia warna white. Honda? Nani? Gone crazy, gone crazy. Alert, alert, gone crazy. Guys, handbag macam ni harga dia 2990. Aku dah beli dah hari tu kat Hokkaido. Tapi aku beli yang macam ni punya. Tengok. Cantik kan tapi? Oh, cantik. Gu dia punya ni made in Malaysia. Nampak tak? Made in Malaysia. Oh, kita dah jumpa Casio yang viral tu guys. 15 berapa? 1540 Oh, dalam 30 lebih. Macam syok I kalau beli ni. Guys, yang ni dah senduk nasi. Jepun yang viral tu katanya tak lekat nasi kat sini. Harga dia 1070. Dalam RM25. This dia ada kamera. Dulu kami teringin nak beli ni. Oh, sama. Fujifilm. Ni kami tengok yang ni. Kami tengok yang ni. Sekali
Yes. Tapi ni kena cuci sendiri kan? Dah sudah membeli. Adik berapa? Adik tengok sikit dik. 196. Oh murah. RM96 je. Yang ni yang fit Loh yang ni. Tengok mana tengok. Semat. Oh. Semat. Macam mahal. Cik, angkat tangan tu. Kan tak ya. Macam mahal. Macam. Adik kalau orang tanya. Kutip. Sebab tadi saya lupa lagi. Tadi Tak guys. Diorang waktu dekat Sapporo kita tahan diorang ni supaya tak shopping sebab nanti luggage berat. So hari ni dia balas dendam ah. Jomen. Jam kau lah. Kakak sama. Oh ramai. Dah bersorak. Ramai. Tu Glicoman. We are back to Glicoman. Kita nampak Spiderman guys. Spiderman pun tak mampu melompat. Glicoman. Hadir. Check. Look at the people. Kita dah sampai kedai 10 yen. 10 coin. Tak apa nak buat yang buat. Dah ada dah. Dia kena makan dari tengah. Bila nak pukulnya? Dulu kita memang tak kuat sama. Betul kata kali ni nak sangat tu. Kami kali ni macam tu. Ni ke takoyaki yang Muslim boleh makan tu. Dia ada simbol tu. Next day. Aja. Oh bising ah. Ni yang paling bising sekali. Kita rasa dia tak nak buat tongkat lah ni. Hari ni tak perlu tongkat. Sejuk. Apa cara ya Allah. Muka aku macam terkejut pula depan kamera. Hari ni dia 13. Kita nak pergi Kuromon Market. And surprisingly Kuromon Market belakang saja. Jalan 3 minit dah sampai. Kan macam pelik sangat ni. Tapi whatever lah. Terharap dah. Rumah kita orang ni best sebab jalan dia tu macam senyap je, tenang je. So kalau kita nak pergi mana-mana pun, kita orang tak tahulah kenapa hari ni dahi macam nampak banyak sakit. So kalau kita nak pergi mana-mana pun, kita lalu lorong belakang je. Pun seronok. Yang mamu kata. Actually 2 tingkat, kita orang dapat yang level bawah. So sini tangga untuk level atas. Macam ni. Macam tu. Ya, semua orang jumpa nak pergi kerja. Hari ni Sabtu kan. Orang tak pergi kerja patutnya. Jom pergi Kuromon Market. Our house, korang pergi ke kiri ni, jalan straight 3 minit ke 2 minit jumpa Kuromon Market. Dekat kan? Ni pergi straight saja. Duduk sini dengan sini, like literally korang tepi Kuromon. Dekat gila. Oh, kita dah sampai. Sini dia jual fresh seafood. Wow. Sawi-sawi. Tu melon tu. Nampak fresh lah. 500 je. Ada 2 ke? Guys, tengok ni strawberry 250. Boleh lah buat rasa-rasa. Apa strawberry besar? Tapi macam murah juga lah. Kalau kita nak pergi kat tempat lain mahal. Ni nak beli nanas buat apa ni? 39. Wah. Ini apa? Tomato. Tomato kan? Nak beli siap-siap lah. Bawa. Dah saya kita balik rumah letak dulu. Tapi tak kita dapat. Kakak tu buah tu 398 kan? Boleh beli lagi, kita balik rumah letak dulu. Dah dapat tu. Wah, dah beli dah. Wangi emak. Mak kita dia suka beli buah-buahan. Jadi dia suka mencuba semua buah-buahan. Oh, itu tomato tu sedap juga. Ni manis confirm. Kan? Mak tak try. Nak makan? Boleh je makan sekejap lagi. Ye. Wah, dekat Malaysia aku tak suka tomato. Wah, love. Macam nak ambil 2. Mana ni pair? 298. Okay, dah dapat untuk stok pertama. Wangi.
Jenny dah membeli strawberry 520. Kita share satu biji je. Boleh? Biji suku. Orang nak cari buah-buahan yang murah, datang dekat market yang macam ni, dia murah sikit. Oh kan? Tapi mesti masam. Macam masam lah. Nampak macam mana? Tu apa? Tu apa mah? Cherry. Cherry. Wow. Sedap ah. Cherry pun ada. Strawberry putih. Tu strawberry premium. Nak tengok premium punya sat. Strawberry premium. Wow. Dah buat dah. Ni macam ni 200 yen je weh. Kita beli hari tu 300 kat Kyoto. Oh. Terima kasih. Terima kasih. This one is sushi. Wah. Besar lagi ni. Hulu pun ada. Wow. Oh, ni siapa nak experience boleh lah. Oh. Uster. Mana? 28,000. Love fish magnet. Tax free, tax free. Bye, bye. What is this? Diorang punya display pun cantik. Kita tak tahu nak cari apa pun. Oh, chili dapat agar olio. Nasi panas-panas. Saya balik Malaysia dah. Apa long? Apa long? Tu ikan bilis tu. Yang bilis goreng dengan cabai mu yang mau beli tu. Oh. Ouch. We love. Ada show tuna. Oh, belah sana. Belah dah. Wah, show tuna. Wah, hari tu kat Tsukiji tak dapat tengok. Ramai. Oh, fresh. Oishi desu. Dah banyak-banyak benda mak saya meminat dengan bunga ini. Unagi. Yo, sini heaven betul. Diorang punya jeruk timun semua tu. Full tau sebab dia punya jeruk ni walaupun nampak timun tapi ada alkohol. So kita tak boleh consume. Cannot. Mana ada sushi halal sashimi. Another shopping is Japanese sauce. Weh, Nasi goreng. nasi goreng. Lagi banyak lah sini. Cheese free 3,000. Wah. Maksudnya satu ni sekali dia masak. Kita order Toro Salmon Sushi. Ni dekat sini kan guna soy sauce. Mostly dekat sini kan guna soy sauce yang tak halal. Jadinya alang-alang ada yang Muslim ni. So kita makan kat kedai ni. Dia halal. Halal. All halal. Halal. Terima kasih. Dia bagi lagi. Dia tunjuk kata halal guys. Ni semua halal tau. So soy sauce pun halal. Dalam wasabi. Wasabi. This is my 1,500 plate. Oh my goodness. Oh. Scallop. Kita ada sotong. Kita ada sushi. Ada satu lagi. Wasabi dalam ni. Wasabi sikit. Wasabi sikit. Pasal lagi hidung aku berkuak pula. Look at that. Fresh gila. Tasty. Tak siapa nak makan. Just scallop. Kita makan roll. Fresh. Dia provide sauce.
Daripada mau potong ni, mau buang daripada batang ni, mau gunting. Allah kena buang lah. Sudah lah. Sos cili dah saya naik dah. Rasa ni sos ABC. Masa? Wah, ni soto. Sotong lagi. Habis. Gunting ke mana? Boleh? Gunting memanjang tu Panjang. lepas tu tadi tekat. Tidak. Fresh nom. Oh, rice pun ada. Lepas tu butter ni pun ada. Ni pun ada. Harga souvenir ada made in Japan. Oh. Ni macam ada banyak matcha powder juga. So kalau siapa yang nak beli matcha boleh datang sini. Premier tu. Aji tak mampu. Wow. Ni heaven, ya Allah, lambatnya kita datang sini. Dapat 50 ni ada 4 biji. Kenapa kita lambat datang sini? Weh, ni satu-satu. Yo, ni fresh. Sedap. Mixed fruit. Ha. Kat sini macam lagi heaven tu. Weh, teringat rasa danggu. Kan? Ni danggu ni, nak ni. Yang tu. Kau Weh, bestnya, bestnya. Nak beli. Weh, ni Muslim friendly nah. Apa? Tu. Apa? Love. Akhirnya kita dapat yang Muslim friendly. Jumpa danggu yang Muslim friendly susah. So dah lalang jumpa kita beli je. Guys, tengoklah strawberry ni daripada kemek-kemek. Mau mengucap asyhadu an la ilaha Malah nak cakap yang duit dah habis. salah orang. Ya? Ya. Naik Uber lagi. So now kita nak pergi Dotonbori punya Don Quixote. So kereta belakang pun sampai dah. Let's go. Let's go. Yeah, sure. Souvenir. Malaysia call oleh Kita dah sampai tau. Last checkpoint Don Quixote. Mari kita shopping. Sini depan. Fino. I want to buy Fino. kami tergoda nak Ni pula nak beli biskut kapal. Kita dah bertenang. Kita nak beli benda baru. Let's go. Ui, dia pun tak ada letak halal section lah. Weh, yang ni Rohi Suboko. Siapa nak beli tapi tak adalah macam function sangat. Jadi boleh lah. Mereka nak beli ketik kuku sebab ketik kuku dekat Japan best. Dia macam tahan. cuma dia ada stok dia ada So adalah best lah bagi orang berguna. 25 Orang ada yang saiz kecil macam ni 1,200 yen. Tapi macam tak adalah murah sangat sebenarnya. Lebih kurang macam Malaysia je. 1,400 yang ni. Just 20 lebih murah. Yang viral juga tu kan untuk apa jerawat. Tu yang untuk bawah mata tu yang macam tu cari dia. So kita ambil Fino satu. Uji matcha dah ada yang halal version tau. Harga dia this one. Harga dia termasuk tax 2159. Maksudnya ni kan matcha apa semua. You want ada toys camera. Harga dia 5480. Cantik. Tapi kita dah beli dah. Semua Free Palestine dekat di tengah sini. Ini selesai.
Free Palestine. Okay, bye. Arigato. Oh, bebak debak. Tengah-tengah ni debak. Okay, masa untuk beli lagi. Macam biasa. Kan kat ni. Ha? Kat Doki Donte ada yang macam. Tak, macam tak sedap. Tak tahu lah, tapi bagi kami tak sedap lah. Macam biasa, kena beli juga. Dua satu kat itu. Macam kat seorang MB. Oh. Yang ni yang orang beli ni. Dengan yang ni. Tapi saya tak minat sangat design macam ni. Teracun. Macam New Balance mau design gambar. Dia tak gag. Dia tak gah. Dia tak garang. Not personally, I tak berapa suka sangat lah. Handsome, yang ni handsome. Yang ni approve. Yang paling approve this one. Cuma hitam macam simple sikit. Satu lagi yang macam Terhasut. Fans of Onitsuka sebab saya suka kasut yang macam gapai-gapai sikit. Guys, diorang ni aku tengok ramai tau. Rupanya tengah record BTS Jin. Lol. Itu je. Kita dah nak balik guys. So kita ambil Uber balik ke hotel. No, bukan balik ke hotel. Ya Allah, tudung aku teruknya. Balik ke Gyeongmu Super. Lepas tu kita akan jalan ke hotel 2 minit. Let's go. Kita datang Gyeongmu Super and surprisingly rumah kita orang 2 minit je daripada sini. Sebab anda kan nak balik dah. Ya Allah, teruk lah muka aku, tak nak tunjuk muka lah. Kita orang kan dah nak balik. Lepas tu ada spaghetti lebih lagi. So diorang decide hari ni nak masak spaghetti je. Sebab nak menghabiskan stok makanan. So kita nak cari makanan halal. Ayam halal ke apa halal ke. Jumpa chicken karage yang halal. So kita nak belilah ni. This one. This one halal. Weh, lagi pun kita 7 orang mesti habis ni. Ni juga tak sedap. Kalau nak buat spaghetti tu tak ada. Itulah. Kita nak cari minyak juga. Kita nak pilih minyak masak. Cuka lah. Ya kan minyak. Bawah tu kot minyak. Tapi macam besar betul. Kita ada pernah beli yang botol kecil tu. So kita nak check dulu sebab minyak mirin. Allah. Bukan. Jumpa minyak masak. Harga dia 321.84. Kita dah jumpa susu pekat manis. Nampak apa? Kenapa Tita? Goodness. Condensed cream. Kita nak beli berapa? Satu. Ya, kita ambil chicken karage 2. So tadi kita beli this one strawberry. This one harga dia mahal sikit. Dia satu ni dalam 12 ringgit 300 yen lebih macam tu. So jom kita try. Mari kita mana dia tu? Bau dia very the strawberry. Nama dia Nihon Ichigo Tabemasu. Ayo kita makan. Tada. Bismillah. Dia rasa manis. Ada juga rasa sour aftertaste dia. Tapi bau dia sangat wangi. Sekarang kita nak try this strawberry. Ada banyak sikit. Harga dia 500 yen macam tu. Kita beli dekat apa nama market tadi? Kuromon Market. Ya ke? Yang ni yang murah sikit. So kita tengok. Yang ni wangi dia. Yang tadi wangi dia lebih kuat sikit. Yang ni tak wangi sangat. Tapi bismillah. Yang ni lebih manis lah. Sedap. This one lebih manis. Tapi kalau bab-bab ni tanya Angah ataupun adik. Please lah pergi Kuroma Market. Siapa yang nak seafood hunting, I think Kuroma Market is better. Sebab seafood dia fresh and sedap. Orang beli tadi rice cake dengan apa tau. Lepas tu dango. Lepas tu this one mochi tapi dalam dia tak ada rasa apa pun. And this one semua halal friendly and tak ada gelatin. So kita boleh consume. Kita try this one. Buanglah pembagi tak ya.
Ni macam injolmi ke? What is injolmi? Bismillah. Kau lambat sikit lah nak siap. Satu dah kena guna. Mungkin tahun depan mau siap. Apa banyak barang kat sini? Apa benda mah? Kau jatuh. Oh, makanan kita. Tunggu. Kita masak ni. Masa tak kita kuning tu je. Tak sempit kan? Ni kalau ada maple syrup sedap. Kalau tak buat macam tu ni lambat. Kan takut nak lama-lama guna benda lain. Takut cayak pula bukan. Kosong. Kita beli this one, ini tidak red bean. Harga dia pun murah juga, 231 yen. And this one also Muslim friendly. Bau hangit. Bukan ni tak ada hangit Bukan lah. Apa tengah buat teh tarik? Kita cakap hangit, dia kata kita tipu. Mahal benda ni hangit. Dia macam mochi kot, nampak tak ni? Oh, betul. Patah sudah. Kain jenis kita nak Ni kan Kak Ilo dah masak hijau ambil. Masak aglio olio. Oh, seafood. Gyomu super. dia macam beku. Dia tarik in the making. Dia kena dua belah udara nak. Pakai bubuk dia ada macam kot. Oh, tertarik. Condensed milk beli dekat Jepun. Bismillah. Tak nak makan apa? Malam pun rasa tidak puas hati. Kita macam kali dia tak rindu tertarik lah. Sebab kita macam makan. Tak berdebu tu katanya. Banyak tertarik. Apa? Bukan tu macam Sedapnya kita orang beli raw seafood dekat Gyomu Super. Raw seafood, frozen seafood. ada. Melambak situ. Banyak lagi berapa? Kakak dah lengkap ni. Teh tarik Japan. Asal ni kuantik. Tak apa, ni versus traveller. Oh my goodness. Oh guys, mana nak dapat ni? Teh tarik Jepun. Kalau nak bubuh yang kau tu takut pahit. Susu ni pun ada perbezaan tak? Dia kurang krim sikit pada kita. Dia kurang Tapi pun banyak pun mesti macam rasa ni. Chicken karage. Mana nak share Beli dekat Gyomu Super. Tak semua boleh. Mana tak balik lah. Dia kita tak boleh ngawal. Kau makan apa? No, cepat. Banyak susu tu banyak. Kaya? Okey lah kan? Tu dah goreng kedua dah. Okey. Pencahayaan. Sos cili lime bro. Tu saja kita dah kurang. Kita makan betul tu. Ni tadi kita beli dekat Kuromon Market. This one cherry manis gila weh. And dia punya tomato pun sedap. Jadi dia manis. The next day. Kita punya airport transfer dah sampai. Kita dah on the way nak pergi Kansai Airport. Bye. Let's go home. Assalamualaikum. Sekarang pukul 3 pagi. Ya. Kena lap sikit. Sekarang pukul 3 pagi kita dekat Airport Kansai. So kita lapar. Aku ada beli ni semalam dekat 7E. Maple and margarine dorayaki. And this one is halal. Lepas tu kita ada juga air ni. This one also halal. So jom kita makan. Wow. Ada maple dalam dia dengan butter. Bismillah. Dia lembut weh. Dorayaki dia lembut. So soft. Kacang merah tu sedap. For boarding. Oh. Ya Allah muka aku. Tak apalah. Whatever lah. Kita akan transit dekat Tokyo untuk 7 hours. And then from Tokyo, from Haneda, kita akan pergi ke Narita Airport untuk balik ke Kuala Lumpur.
And kita ada 7 jam. So sempat lah untuk tukar terminal, untuk tukar airport from Haneda to Narita. Hi girl. Oh by the way, kita dah nak pergi ke Tokyo. And kita dapat flight besar. Yay. Kita orang akan transit dekat Haneda. And then kita kena tukar airport pergi ke Narita. By the way, kalau korang kena tukar airport, make sure korang punya transit hours more than 4 hours. Sebab Narita to Haneda 1 hour. So kalau less than that nanti tak sempat. Faham semua? Kita orang ambil airport pick up. Betul, airport pick up from Haneda pergi Narita. できない離れのが毎晩僕のもとに何も見えないが暗闇で君を感じ夢は見たくない Boleh main snow dulu. Snowfall. Wah, keluar asap lagi guys. Bongochi Inabayo Ikyo Ulta Knowing in Haneda. Wah, bye snow untuk kali terakhir. Annyeong. Ni mana dia duduk pun tak tahulah. Dia dekat lu tengok tu P1 tu. Instruction tak berapa clear. Jadi kita orang dah lah dia datang lambat sikit. So pening kejap nak cari mana satu driver kita ni. Dah jumpa dah. Dah jumpa. Rupanya owner tak kenal nama sendiri. Okay dah. Dah. Semalam lepas tak ada sampai Malaysia nak order makanan guys. Abang ni tarik apa? Kalau nak apa jerit nak kalau. Kaya lah genua. Bila nak buat tu apanya? Bila goreng bawang. Ayah sajalah. Kicap ada nak cuci ke? Esok bawa di plastik. Kapas. Sejuk guys. Kita dah beli Royce. Semua orang membeli Royce. Okay guys, that's the end of our Japan vlog. Kita nak balik dah. Kita fly with Anna lagi. Muka kita pun ya Allah teruk sangat ni. That's the end. Silap. Jadi estimation kita sampai Kuala Lumpur dalam pukul 12 malam lebih. So esok kita nak balik Penang. Dah habis. So see you guys later. Bye.
time kita fly with Anna ANA, dia agak luas jugalah kaki dia. Nampak tak? Tu, luas jugalah. Kita dah buka kasut. Spacious lah. So, sekarang actually Tokyo tengah heavy snowfall. So, kita punya flight delay. And now kita dah boleh boarding. And insyaAllah sekejap lagi kita depart ke Kuala Lumpur. Ada ni halal sorbet yuzu, ada roti, ada crinkle, ada puding. Tu yang budak tu. Guys, kita dah nak balik sekarang kat KLIA. Halo. Karipat Chef Wan. Jadi nak try karipat Chef Wan. Maksudnya air kita tak cukup tempat, bro. So, hari ni adalah flight ke-7 kita nak balik Penang. So, that's the end of our Japan vlog. And bye! 3 bulan. So, hari ni adalah hari ke-16 kita dalam trip. Bye, Mom. Bye. Bye. Adieu. ずっとここにいるよ君の心折れるように雨が来る前に備えて欲しいもの全部あげるよどこへ行っても見つからない戦の支度してくれる人釣り合わなくても許すよそういう風にできてるんだ心が惹かれていくまま呼ばれた君の名前で僕の行き先が決まるんだここまで